Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat, 13 Mac dan kita akan meneliti carta euro dan pound untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Seperti yang dapat dilihat, kedua-dua mata wang Eropah dan British masih berada di bawah tekanan. Momentum kenaikan dolar sebelum ini yang tercetus susulan kenyataan Donald Trump pada awal minggu bahawa konflik di Timur Tengah mungkin akan berakhir tidak lama lagi, kini telah mula pudar. Pedagang dan ahli ekonomi kini memberi tumpuan kepada perkembangan terkini yang menunjukkan bahawa konflik ketenteraan semakin memuncak. Semalam Iran mengancam untuk memperluaskan serangan ke sasaran baharu sekiranya Amerika Syarikat dan Israel meneruskan tindakan mereka. Tehran juga menyatakan bahawa ia akan terus mengekalkan sekatan di Selat Hormuz. Walaupun pegawai Iran memberi bayangan bahawa pelayaran melalui selat itu masih boleh dilakukan dengan kebenaran tentera, sebarang transit secara efektif menjadi lumpuh dan ini merupakan faktor utama yang mendorong harga lebih tinggi. Walaupun Amerika Syarikat berusaha membebaskan kapal-kapal minyak dan mengurangkan tekanan harga, harga minyak terus meningkat seiring dengan persekitaran global yang semakin tegang. Dari sudut statistik fundamental yang dikeluarkan semalam, pedagang menerima berita positif daripada pasaran buruh Amerika Syarikat apabila tuntutan pengangguran awal jatuh di bawah jangkaan penganalisis. Selain itu, data imbangan dagangan Amerika Syarikat juga memberangsangkan. Dalam persekitaran ini, dolar memperoleh semula momentum kenaikan berbanding euro dan pound sterling yang kini telah mencatat paras terendah baharu dalam tempoh sebulan dan berkemungkinan terus berada di bawah tekanan penurunan dan jangka masa terdekat. Sebelum beralih kepada analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia menampilkan data pertumbuhan KDNK United Kingdom bagi Januari dengan ekonomi Britain dijangka berkembang sebanyak 0.2% selepas meningkat 0.1% pada Disember. Keputusannya mengecewakan boleh menambah lagi tekanan ke atas sterling. United Kingdom juga akan mengeluarkan data pengeluaran perindustrian yang diramalkan menunjukkan peningkatan sederhana sebanyak 0.2% bersama data imbangan dagangan barangan yang dijangka kekal dalam wilayah negatif. Selain itu, laporan mengenai aktiviti sektor perkhidmatan dan output pembinaan juga dijangka dikeluarkan. Jika statistik United Kingdom gagal memenuhi jangkaan, pound akan sukar untuk memasuki sebarang pembetulan kenaikan. Di zon euro pula, peserta pasaran akan memantau data pengeluaran perindustrian selain angka harga pengguna dari Perancis dan Sepanyol. Kemudian pada hari ini, perhatian akan beralih kepada keluaran penting dari Amerika Syarikat. KDNK suku keempat dijangka kekal tidak berubah pada 1.4% berbanding anggaran awal. Hanya angka yang lebih lemah daripada jangkaan boleh memberi tekanan kepada dolar sekaligus membuka ruang kepada pembetulan kenaikan bagi euro dan pound British menjelang penutupan minggu ini. Tumpuan utama juga akan terarah kepada indeks harga teras PCE iaitu petunjuk inflasi pilihan Rizab Persekutuan. Unjuran bagi Januari 2026 menunjukkan pertumbuhan bulanan yang kukuh sebanyak 0.4% menyamai peningkatan yang direkodkan pada Disember. Dari segi tahun ke tahun, indeks harga PCE dijangka meningkat kepada 3.1% pada Januari berbanding 3.0% pada Disember. Bacaan yang lebih kukuh daripada jangkaan boleh mengukuhkan dolar dan mempengaruhi keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan pada masa hadapan. Selain itu, data mengenai perbelanjaan peribadi dan pendapatan juga akan diumumkan. Secara keseluruhan, kalender hari ini dipenuhi dengan pelbagai kemaskini penting. Berdasarkan unjuran semasa, dolar Amerika Syarikat berkemungkinan kekal menjadi pilihan pasaran kecuali jika muncul kenyataan tidak dijangka daripada White House atau Donald Trump. Beralih kepada analisis teknikal, carta euro US dollar 1 jam menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1494 dan 1.1472 boleh menghasilkan isyarat pembelian. Pembelian semasa lantunan boleh dipertimbangkan sekitar 1.1433 dengan sasaran pergerakan sekitar 35 sehingga 40 pips. Peluang penjualan pula mungkin muncul pada 1.1527 dan 1.1565 sekiranya berlaku false breakout
atau pada 1,1609 semasa lantunan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 35 sehingga 40 pips. Bagi pound British, persediaan dagangan adalah hampir sama. False breakout pada 1,3325 khususnya jika disokong oleh data pertumbuhan KDNK United Kingdom yang positif boleh mencetuskan isyarat pembelian dan menolak pasangan pound dolar lebih tinggi ke 1,3367. Penembusan di atas paras ini akan mengangkat sterling ke 1,3406 dan berpotensi membuka laluan ke 1,3440 jika data Amerika Syarikat mengecewakan. Pada paras ini, saya mencadangkan penjualan semasa lantunan dengan sasaran pembetulan sekitar 25 sehingga 30 pips. Kemasukan penjualan di 1,3367 dan 1,3406 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout dengan mengambil kira kesinambungan trend penurunan yang telah diperhatikan sejak 10 Mac. Jika aktiviti pembelian terus hamba, susulan statistik United Kingdom yang mengecewakan, penembusan di bawah 1,3325 akan menghasilkan isyarat penjualan dan menekan sterling turun ke 1,3286 dengan sasaran paling jauh pada 1,3255. Pada paras ini adalah wajar untuk mencari pembelian semasa lantunan dengan sasaran pergerakan sekitar 25 sehingga 30 pips. Kemasukan pembelian di 1,3286 dan 1,3325 hanya relevan selepas berlakunya false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.